Will nak kita ni turunkan bantuan di Ashdod ke Ashdod, tak kisahlah perkataan dia. Pada perkataannya ataupun pada kelakuan yang kelakar, USA dan juga Israel, dua-dua negara ini tidak hadir, sengaja tidak hadir. Sebab apa? Sebab Israel koyak, USA pun koyak. Kenapa USA koyak? Selama ni rakan mereka UK, rakan mereka Perancis, rakan mereka Australia, selama ini mereka ini bersama dengan US, tetapi kali ini mereka semua meninggalkan US kesorangan. Jadi untuk dunia buat masa ni, yang bersama dengan US, bersama dengan, terima kasih Tadia, yang bersama dengan US, yang bersama dengan Israel hanya US. Bahkan saya bapak baca pagi tadi, Jepun juga mempertimbangkan untuk menerima ataupun mengiktiraf P sebagai negara yang berdaulat. Terima kasih FYP 2500 FYP. Teruskan tekan FYP. Satu perkataan yang ringkas tetapi sebenarnya sangat penting untuk algoritma ataupun bagaimana robot TikTok ini membaca kita punya live. Alright. So dua perkara. Saya ulang balik yang baru masuk 2300 mata mandang, kita telah pergi update berkaitan Global Smooth Flotilla. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, kita telah setuju dan sepakat bahawa kita tak akan dengar apa Kementerian Israel nak. Israel nak kita ni turunkan bantuan di Ashdod ke Ashdod, tak kisahlah perkataan dia. Tak nak, kita hanya nak turunkan bantuan di pantai G. Kita hanya nak turunkan bantuan di pantai G. Tempat lain tak nak. Yang kedua, kita bincang pasal UNGA, United Nations General Assembly ataupun Mesyuarat Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang hari ini Israel dan juga US telah memboikot ataupun tak hadir, tetapi hanya mereka berdua. Banyak negara yang hadir dan memberi sokongan untuk kedaulatan negara P. Itu dua perkara. Yang ketiga, apa yang saya nak update berkaitan tentang Global Smooth Flotilla. Alhamdulillah, kebanyakan kapal, hampir semua kapal telah berkumpul di satu checkpoint. Hampir semua kapal, dan telah semua kapal ini hampir, saya ulang Poin yang ketiga saya nak update berkaitan Global Smooth Flotilla adalah hampir semua kapal telah bertemu di sebuah satu titik temu dan mereka telah cuba untuk saling bantu-membantu. Antaranya kapal yang tak ada diesel akan diberikan diesel. Kapal yang tak ada kerusi diberikan kerusi, share-share. Macam contoh kapal kami, kapal saya Estrella Emmanuel, kapal saya ni ada banyak life jacket, life vest. Maka mereka minta untuk life vest kami ni diagihkan kepada kapal lain. Seperti mana semua tahu, kapal Zizi Kirana, Huga, dan juga kapal Ilya Balkis, penama tu Alma, mereka semua ini telah bertemu di suatu titik temu, dan mereka saling bantu-bantu. Antaranya difahamkan adalah kapal daripada kapal Alma, mereka ini diberikan makanan Citrasa Malaysia. Jadi harap dapat menghilangkan rasa rindu orang-orang Malaysia terhadap makanan Malaysia. Itu keseronokan. Terima kasih semua yang rajin menekan FYP, sebanyak 5500 FYP. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang bagi hadiah. Fuad, beberapa orang lagi minta maaf, saya tak pasti berapakah harga tu, tapi terima kasih. Dan yang terakhir adalah maklumat daripada saya yang kelima berkaitan Global Smooth Flotilla. Kita sekarang ni di fasa akhir, kita berada di kurang lebih di Greece, di bawah itu, ataupun kita sedang menuju, difahamkan oleh saya adalah lepas daripada sikit lagi kita dah berada sikit lagi nak masuk yellow zone, ataupun ada beberapa kapal dah masuk yellow zone. Jadi kita sedang berada di kawasan yang kita perlu tingkatkan keselamatan, kita perlu tingkatkan pengawasan, dan yang paling penting kena banyakkan berdoa dan banyakkan mengikut peraturan yang telah diletakkan oleh Global Smooth Flotilla. Terima kasih Nur Ayu, terima kasih siapa yang bagi topi tadi, terima kasih siapa ni, For Your Eyes, thank you. Alright, terima kasih. Alright, so itu 5 perkara berkaitan Global Smooth Flotilla. Saya berhenti kejap, saya buka soalan. Kalau kamu ada soalan tentang Global Smooth Flotilla, saya mulakan dengan soalan Eras. Eras AQ kata hari ini hari yang keberapa berlayar?
setiap orang beza-beza. Macam saya ini hari yang ke-25 tak silap saya, 22, 23, 24, 25. Ya, hari ke-25 berlayar. Sebab saya berlayar paling lama bersama dengan Zizi, Ardel, Musa Mairi. Kita orang paling lama. Kami paling lama berlayar. Jadi kita orang memang memang taklah penat. Tapi terima kasih Akmar. Tapi kami dah lalui satu perjalanan yang panjang. So 25 hari tak silap saya. Ada kawan-kawan kita yang mungkin baru seminggu sebab dia orang gerak daripada Itali, ada yang gerak daripada Greece. Okey. Baik. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, saya nampak tadi soalan dia adalah Syakir Fitri Suhaimi. Dia kata, "Ustaz, berapa masa lagi nak sampai ke G?" Menurut pengiraan beberapa kapten, sebab setiap kapten ada perbezaan pengiraan. Macam kapten saya, dia kata lagi 8 hari. Kapten Musa Nuwairi kata 7 hari. Ada kapten lain kata 6 hari. Tapi boleh saya sebut adalah kita boleh kata seminggu secara purata dengan kelajuan dan juga keadaan sekarang. Maka insya-Allah dalam seminggu, kalau tak hari Isnin depan, hari Selasa depan, kalau tak Selasa depan, Rabu depan, insya-Allah kita akan sampai ke G jika Allah takdirkan, insya-Allah biiznillah. Alright. Soalan seterusnya, Ustaz dah berkumpul ke dengan Harroks? Belum. Saya punya kapal belum, tapi mungkin ada kapal lain yang dah bertemu dengan Harroks. Wallahualam. Sebab kami sebenarnya tak dapat berhubung satu sama lain. Mungkin masa saya live ataupun saya ada internet, Harroks tak ada internet. Masa Harroks ada internet, Harroks tak boleh nak update saya. So kami tak tahu keadaan Harroks dan juga Dr. Taufik. Tapi kita dah dekat dengan kawasan mereka, yakni kawasan Greece ataupun kawasan yang pelepasan terakhir bagi mana-mana kapal. Sebab sebelum ni saya daripada Sepanyol, lepas tu ada pergerakan pada Tunisia, ada pergerakan daripada Itali, dan yang terakhir daripada Greece pergerakannya. Jadi saya belum bertemu dengan Harroks, tapi dikhabarkan Harroks selamat, Harroks cemerlang, luar biasa Harroks dan juga Dr. Taufik. Soalan seterusnya, kapal Heliza dah gerak ke? Baik, soalan yang baik. Saya difahamkan daripada pagi tadi, sekarang kami pukul 3 petang, kapal dia masih belum gerak. Jadi saya tak tahu update terbaru, kapal Heliza belum gerak lagi ataupun tidak, saya tak tahu. Saya tak pasti, tapi memang betul yang pasti adalah kapal Heliza melalui satu ujian enjin yang rosak. Jadi kita kena doa banyak, sebab bila bab kata enjin rosak ni memang hanya kapten, hanya apa panggil tu, jurutera sahaja yang boleh kita harapkan. Alright. So doalah. Kapal Heliza area mana sekarang pun saya tak tahu. Saya tak ada soalan, cuma nanti insya-Allah sampai G nanti minta tolong peluk cium anak-anak kami di G. Terima kasih Fifidin. Tak adalah kegembiraan lain, tak adalah satu kesukaan, tak ada Jabatan Pendaftaran Negara. Saya nak tambahlah nama saya Kentang. Rahmat Ehsan Kentang. Itulah. Saya tak tahulah. Geng-geng lain tak join ke live? Saya tengok jap. Tak ada yang request. Saya tak pandai nak suruh diorang masuk. Okey. Ambil lah nak tengok Kentang. Tak payah. Kentang masak apa? Dia macam kentang letak air, lepas tu dia tambah carrot. Ada makan tu tak habis. Kau nak tengok ke? Okey lah, saya usahakan lah. Korang punya hal lah. Korang ni Bob Gaza tak tanya, kentang korang tanya. Jap. Ni kentang. Ni kentang. Dia kentang. So saya renew sikit lah makanan saya. Okay, saya renew sikit makanan saya. Sekejap saya tukar dia punya kamera jap. Flip kamera. Okay. So ini dia punya makanan lah. Alhamdulillah, saya syukur je. Pertama adalah kentang. Kentang tak boleh tinggal lah. Ni bukan sup kak. Saya tak tahulah sup ke apa ke. Ni kentang. Kentang ni review bukan renew. Ni kentang. Saya kena habiskan jugalah sebab kesian dekat Gaza kan. Mana boleh tak habiskan. Ni carrot. Carrot ni dia potong macam ni lah. Dia potong besar-besar macam ni kan. Lepas tu cendawan. Kau kena ingat tau, dia cendawan bukan macam cendawan Malaysia yang sedap tu. Bukanlah kata tak sedap, tapi cendawan dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasib baiklah Nabi tak bagi kita ni kutuk makanan. Tapi saya sabarlah. Kau jangan cakap nampak sedap. Aku geram siapa yang cakap sedap ni. Jap. Kau makan kadang-kadang tak apa tau.
Kau makan kadang-kadang tak apa. Sekarang ni muka saya dah macam kentang. Saya mimpi kentang. Mujuk kentang ni tak masuk dalam solat je. Kau tahu, tak masuk solat. Tengah solat, Allahu Akbar, nasib baik tak fikir pasal kentang. Kau jangan nak perobok-perobok aku cakap sedap. Kau jumpa aku kat KLIA nanti. Kau jumpa kat KLIA. Kalau saya balik nanti kan, InsyaAllah dah hantar bantuan gaji. Jumpa kat KLIA. Sebab tak nak balik dah naik kapal, naik flight. Kau jumpa kat KLIA kan, itu jam ikut saya pergi pasar borong lah. Saya belanja awak kentang stok sebulan. Sebulan awak pakai kentang. Jangan tukar cita rasa lain. Jangan nasi lemak. Kentang. Pagi kentang, tengah hari kentang, malam kentang. Itu jam saya nak tengok awak sebut kentang tu sedap. Geram aku. Terima kasih Ustaz, solat macam mana? Okey, solat bagus. Solat yang bagus. So solat dia, alah, solat dia saya tak boleh nak tunjuk lah. Banyak sangat benda-benda yang aib lah. Diorang ni kau ajar Ustaz kentang. Kau saja naikkan panas aku Kau saja naikkan kemarahan aku, panggil aku Ustaz kentang pula. Tak apalah, boleh lah. Okey lah Ustaz kentang daripada Ustaz kacang ke Ustaz apa kan. Okey. Saya tak boleh nak tunjuk tempat solat macam ni. Bukan tempat dia, bukan ada tempat khusus pun. Tapi lebih kurang tu tempat tu dia menghadap kiblat lah. Saya tak boleh sebab banyak sangat diorang ni gantung seluar dalam. Apa sotong kering. Abang Awi buat lawak, dia kata sotong kering. Kau tahu tak pagi tadi saya buat lawak dengan Abang Awi. Bukan pagi tadi, semalam lah. Tapi saya tulis kat Facebook pagi tadi. Saya kata Abang Awi jangan demam lagi dah. Tak seterung. Saya kata tak seterung tu. Atau Abang Awi kata apa? Abang Awi kata apa? Natang. Pekat, likat, patat. Okey, kau nak jumpa Abang Awi Okey, jumpa Abang Awi jap. Ada tak sotong kering? Tak ada Ada sotong kering. Itu masalah tu. Okey, Abang Awi. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Tu je lah. Abang Awi kalau live, Assalamualaikum. Sedekah. Okey. Sedekah. Kita duduk sekali. Abang Awi, macam mana kesihatan Abang Awi sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin baik. Semacam boleh teruskan perjalanan. InsyaAllah. So Abang Awi kita dah makin sihat. Tanya Abang Awi tu, ni malah ni orang buka masuk. Tanya Abang Awi tu, dia kata tip untuk mancing. Abang Awi macam mana bang? Tip untuk mancing bang, bagi dapat ikan. Saya dah 3 hari kumpau bang. Memang tak pernah dapat ikan pun. Biasa mancing kat masa je. Tengok Abang Awi cakap, yang paling penting adalah mancing di pasar. Bawa tak sakit kepala. Panas. Mudah. Jadi mancing dekat mancing dekat pasar. Ada wait. Enjin kapal tu memang gerak 24 jam ke Bang Wi? 24 jam. 24 jam gerak. Tak berhenti dah. Tak berhenti. Kadang-kadang ada time sekejap je lah. Dalam 10 minit tu kata berhenti kejap. Ni kenapa ni? Repair apa tu. TikTok okey ke? Korang cuba komen sikit sebab dia hantar notification. Dia kata kami punya TikTok ni nak responding. Alamak, wait lah. Okey tak okey ni? Okey tak ni? Okey tak? Dia bila masuk Abang Awi memang problem. Okey. Tekan F1. Wait. Tekan F1. Tekan F1 banyak-banyak. F1. Okey. Baik. So Abang Awi, betul lah berapa kali ni. Ni ada sewel kacau ni. Okey. Abang Awi, dia orang tanya soalan tadi, saya percaya. Dia kata macam mana Abang Awi belajar cara baiki enjin. Memang kecil-kecil tu ayah ajar ke, belajar sendiri ke? Ada soalan tu. Soalan tu biasa. Kita belajar ni daripada zaman lepas sekolah lah. Lepas sekolah, okey. Tapi bila kita dah faham berkenaan enjin, fungsi dia, okey, peranang dia, bermakna kita boleh faham semua sistem enjin yang lain. Baca basic dia. Pasal prinsip dia memang lebih kurang sama. Antara enjin diesel, enjin petrol,
Okey. Cuma ada dari sedikit kerenang lah. Okey. Cuma entah orang biasa tak biasa lah. Tak biasa. Cuma asalnya dia boleh faham. Faham. Dia kata ada alternatif. Contoh lah. Contoh, faham. Macam semalam punya kes. Isu semalam. Isu semalam. Alternatif problem mana dia tak masuk cat. Tak masuk cat untuk menghidupkan enjin. Sekiranya enjin yang DC tu menggunakan mekanisme ECU. ECU. Oh, saya tahu satu je ICU lah. ECU itu ni electric control unit. Electric control unit. ECU. Kalau bahasa mudahnya panggil apa dia? Apa dia ni? Lupa dah. Biasalah makan kentang banyak. Tapi sistem itu kalau biasa guna mekanikal dia tak banyak isu. Tak banyak isu lah. Macam enjin ni memang enjin besar lah. Enjin besar? Kalau dia tu enjin besar pasal enjin V12. V12 ni V12. Kawan-kawan, saya serius banyak kali sebenarnya datang notification masalah internet lah, masalah ni. Tolong tekan F1, sambil-sambil korang tu saya belajar dengan Ardel. Dia kata kalau internet masalah ataupun tiba-tiba TikTok ni not responding lah apa, tekan F1 untuk baiki. Tapi saya tengok macam tak berubah memang. Okey. So bang, soalan tadi ada orang komen. Saya baca bang. Apa beza paling besar, paling ketara enjin laut, enjin bot dengan enjin kereta? Paling besar ketara beza dia. Dia biasanya yang ketara gear speed lah. Gear speed dia. Enjin sama je, lebih kurang. Maksudnya gear speed tu gear lah 1 sampai 6 tu. Gear yang gear yang atas darat punya tu dia ada lah gear 1 sampai 6 tu. Sini tak ada lah, dia ratio lain tu. Orang. Cuma dia kata enjin tu dia kata tak banyak mana lah. Kata kecuali bila terlalu besar dah. Itu kira dah macam apa, macam kapal LNG tu kan. Tu tak boleh tu. Tu memang dah orang boleh masuk dalam enjin dah duduk. Orang masuk enjin tu.